Jika anda berumur lebih 60 tahun dan masih mahukan zakar yang sihat dan berfungsi, hentikan apa yang anda sedang lakukan dan dengar kerana apa yang akan saya sampaikan ini mungkin boleh menyelamatkan anda daripada kesakitan, rasa malu dan juga pembedahan. Ya, pembedahan. Saya telah melihatnya berlaku terlalu banyak kali. Saya Dr. New Amina, seorang pakar urologi bertauliah dan pakar kesihatan lelaki. Saya telah menghabiskan lebih 30 tahun membantu lelaki seperti anda, para bapa, pesara tentera, pesara kerajaan untuk menjaga kesihatan mereka, mendapatkan semula keyakinan dan melindungi apa yang paling penting, maruah, kebebasan dan kualiti hidup anda. Kebanyakan lelaki percaya masalah zakar mereka hanyalah sebahagian normal daripada proses penuaan. Tetapi hakikatnya, banyak masalah ini disebabkan oleh kesilapan mudah, kesilapan yang boleh dielakkan. Namun, saya masih melihatnya setiap minggu di pejabat saya. Hari ini, saya akan berkongsi 10 perkara yang tidak patut anda lakukan pada zakar anda, terutamanya selepas umur 60 tahun dan apa yang perlu dilakukan sebaliknya. 10 peraturan ini boleh melindungi anda daripada disfungsi erektil, jangkitan yang menyakitkan dan juga kanser. Ini adalah nyata, ini boleh dicegah dan pastikan anda bersama saya sehingga nombor 10 kerana kesilapan yang satu itu sahaja bertanggungjawab merosakkan kesihatan seksual lelaki lebih daripada apa-apa pun. Mari kita mulakan. Sebelum kita teruskan, jika anda belum melanggan, sila klik butang itu dan hidupkan loceng notifikasi. Saya berkongsi nasihat kesihatan yang terus terang dan tiada selindung dibuat khas untuk lelaki berumur lebih 60 tahun. Dan jika anda mendapati video ini membantu, type 1 di ruangan komen. Jika tidak, type 0. Saya benar-benar mahu menjadi lebih baik dan membawakan anda kandungan yang bermakna. Baiklah, mari kita mulakan. Bermula dengan salah satu tanda yang paling terlepas pandang namun paling kuat yang diberikan oleh badan anda, ereksi anda. Ia mungkin mengejutkan anda, tetapi keupayaan anda untuk mendapatkan dan mengekalkan ereksi bukan hanya tentang seks, ia tentang kelangsungan hidup. Ia sering menjadi isyarat pertama bahawa ada sesuatu yang lebih mendalam tidak kena dalam badan anda, terutamanya dengan jantung dan saluran darah anda. Mari kita huraikan. 1. Jangan sekali-kali mengabaikan ereksi anda. Saya akan beritahu anda sesuatu yang saya harap lebih ramai lelaki dengar lebih awal dalam hidup mereka. Ereksi anda bukan hanya tentang seks. Ia adalah tanda vital, sama seperti tekanan darah, penglihatan atau kadar degupan jantung anda. Bagaimana zakar anda bertindak adalah cara badan anda bercakap dengan anda. Dan apabila anda berumur lebih 60 tahun, mesej itu boleh menjadi soal hidup dan mati. Saya pernah ada pesakit yang masuk ke pejabat saya sambil berfikir bahawa ereksi yang lebih lemah hanyalah sebahagian daripada proses penuaan. Mereka ketawa mengenainya atau mengangkat bahu sambil berkata, "Doktor, ia tidak seperti dahulu lagi." Tetapi apabila kami menjalankan ujian, kami sering mendapati sesuatu yang lebih mendalam, tekanan darah tinggi, arteri tersumbat, malah diabetes yang tidak didiagnosis. Malah kajian menunjukkan bahawa disfungsi erektil boleh muncul bertahun-tahun sebelum serangan jantung. Fikirkan tentang itu, zakar anda mungkin memberi anda amaran yang jantung anda belum suarakan lagi. Seorang lelaki yang tidak akan saya lupakan, seorang pakcik dalam lingkungan awal 70-an, dia datang untuk pemeriksaan rutin dan dengan teragak-agak menyebut bahawa dia telah bergelut dengan ereksi selama kira-kira setahun. Cuma stres katanya. Tetapi kami melakukan beberapa ujian dan dalam beberapa minggu dia didiagnosis dengan penyakit arteri koronari. Dia dapat menerima rawatan dan dia masih ada hari ini untuk menikmati masa bersama cucu-cucunya. Dia memberitahu saya fikir saya datang kerana masalah di bilik tidur, rupa-rupanya badan saya sedang menyelamatkan nyawa saya. Saya mahu jelaskan, masalah prestasi sekali-sekala adalah normal. Kita semua ada hari yang tidak menentu. Tetapi jika anda secara konsisten perasan penurunan dalam ereksi pagi, kegerahan atau prestasi, jangan abaikan. Ia bukan tentang ego. Ia tentang peredaran darah, keseimbangan hormon, fungsi saraf dan kesihatan emosi. Semua sistem itu berkaitan dengan keupayaan anda untuk mengalami ereksi
Dan jika salah satu daripadanya tidak berfungsi, zakat anda sering menjadi yang pertama menyedarinya. Berita baiknya, menangani ini lebih awal bukan sahaja meningkatkan kehidupan seks anda. Ia secara harfiah boleh memanjangkan hayat anda, jadi jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih teruk. Bercakap dengan doktor anda, ajukan soalan, dapatkan pemeriksaan, tidak pernah terlambat untuk mengawal kesihatan anda. Kerana walaupun ereksi yang diabaikan mungkin kelihatan seperti perkara kecil, apa yang cuba disampaikannya mungkin adalah perkara terbesar dalam hidup anda. Sekarang, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa salah satu ancaman paling berbahaya kepada zakat anda adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh lelaki untuk cuba membaikinya? Mari kita bincangkan itu seterusnya. Jika anda masih di sini dan mesej ini bergema dengan anda, tinggalkan nombor 1 di ruangan komen supaya saya tahu anda sedang mendengar, penglibatan anda sangat bermakna. Sekarang, mari kita teruskan. Sudah tiba masanya untuk poin nombor 2. 2. Jangan sekali-kali menggunakan rawatan rumah atau peranti yang tidak terbukti. Ini adalah satu perkara yang sukar untuk dibincangkan kerana saya tahu ia datang dari rasa terdesak. Saya telah melihat lelaki yang baik dan bijak, suami yang rajin, bapa pesara tentera beralih ke internet pada lewat malam mencari jawapan apabila keadaan tidak lagi berfungsi seperti dahulu. Apabila anda merasa kurang hebat di bilik tidur, adalah lumrah untuk mencuba apa sahaja yang menjanjikan penyelesaian segera. Pil, minyak, krem, teknik regangan, peranti buatan sendiri semuanya menjanjikan keajaiban tanpa usaha. Tetapi saya di sini untuk memberitahu anda sebagai seseorang yang telah menghabiskan lebih 3 dekad merawat kesihatan lelaki. Jalan pintas ini boleh merosakkan anda. Saya pernah merawat seorang lelaki dalam lingkungan lewat 60 yang mencuba pam vakum yang ditemuinya dalam talian. Dia terlalu malu untuk datang berjumpa doktor dengan segera. Jadi dia menunggu sehingga bengkak, lebam dan kesakitan menjadi tidak tertahan. Apabila dia datang, tisunya telah rosak teruk. Ia amat menyedihkan kerana satu-satunya kesilapannya adalah cuba membantu dirinya sendiri, tetapi dia memilih jalan tanpa panduan dan dia menanggung akibatnya. Ada juga satu teknik yang dipanggil gel king yang tersebar seperti api di forum dan video YouTube. Idenya adalah regangan berulang kali akan membuat zakar anda lebih panjang atau lebih tebal. Tetapi saya telah melihat apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia mengoyakkan tisu halus, membawa kepada pembentukan parut dan dalam banyak kes menyebabkan disfungsi erektil jangka panjang. Dan yang paling teruk, kebanyakan lelaki yang menggunakan teknik ini tidak pernah memberitahu sesiapa pun sehinggalah kerosakan itu berlaku. Hakikatnya, jika sesuatu kedengaran terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terutamanya apabila ia berkaitan dengan kesihatan seksual, ia mungkin tidak benar. Tiada jalan pintas untuk membalikkan proses penuaan, tiada herba rahsia yang menambah inci semalaman, dan tiada sekiping plastik dari laman web DIY yang akan dapat menggantikan bimbingan seorang profesional perubatan terlatih yang benar-benar mengambil berat tentang anda dan masa depan anda. Saya faham betapa terdedahnya perasaan ini, kesunyian, ketakutan, kekecewaan kerana ingin merasa normal semula. Tetapi tolong, jangan tukar harapan dengan kemudaratan. Bercakap dengan seseorang, dapatkan diagnosis yang betul. Mari kita selesaikan masalah yang sebenar dengan cara yang betul. Kerana perkara paling teruk yang boleh anda lakukan pada zakar anda bukan sahaja mengabaikannya, ia adalah berfikir anda boleh membaikinya dalam gelap sendirian tanpa bantuan sebenar. Dan bercakap tentang bahaya tersembunyi, izinkan saya bertanya, bilakah kali terakhir anda benar-benar memeriksa, betul-betul memeriksa di bawah hood? Apa yang anda tidak nampak mungkin meletakkan anda pada risiko yang serius. Mari kita bincangkan itu seterusnya. 3. Jangan abaikan kebersihan, tetapi jangan keterlaluan. Saya tahu kebersihan bukanlah topik yang paling menarik, tetapi biar saya beritahu anda, saya telah melihat lebih banyak masalah di klinik saya yang disebabkan oleh sama ada pengabaian atau pembersihan berlebihan daripada yang anda jangkakan. Ia adalah salah satu perkara yang nampak begitu mudah, namun apabila tidak dilakukan dengan betul, ia boleh membawa kepada ketidakselesaan, jangkitan dan dalam kes yang jarang berlaku, sesuatu yang jauh lebih serius. Saya pernah merawat seorang pesara pemandu lori dalam lingkungan awal 70-an. Seorang lelaki yang lasak menghabiskan berdekad-dekad di jalan raya. Dia datang dengan ruam merah yang merengsa pada zakarnya dan berkata, "Doktor, saya basuh 2 kali sehari, saya tak faham." Dan itulah masalahnya.
Dia menggosok dengan sabun yang kuat dan wangi, malah menggunakan lufah. Niatnya baik tetapi dia merosakkan kulit yang halus, menanggalkan minyak pelindung dan mewujudkan keadaan yang sempurna untuk kerengsaan dan jangkitan. Kulit zakar terutamanya di bawah kulup jika anda tidak bersunat adalah sensitif. Ia tidak perlu digosok seperti pinggan mangkuk. Air suam yang lembut, mungkin sedikit sabun lembut tanpa wangian dan tuala lembut untuk mengelap kering. Itu saja yang diperlukan. Jika anda tidak bersunat, anda mesti menarik kulup ke belakang dan membersihkan di bawahnya. Membiarkan kelembapan dan bakteria terkumpul di situ boleh membawa kepada sesuatu yang dipanggil balanitis keradangan yang boleh menyakitkan, gatal dan dalam kes yang teruk, membawa kepada parut atau kesukaran untuk menarik balik kulup sama sekali. Tetapi di hujung spektrum yang lain, ada lelaki yang mengelak daripada menyentuh diri mereka sama sekali, selalunya kerana rasa malu atau pantang larang budaya yang lapuk. Kesunyian itu, keengganan untuk melihat adalah berbahaya. Saya pernah ada pesakit yang bertahun-tahun tidak menyedari ada sesuatu yang tidak kena hanya kerana mereka tidak pernah meluangkan masa untuk memeriksa diri mereka. Saya tidak mengatakan anda perlu menjadi paranoid, tetapi saya katakan anda perlu biasa dengan badan anda. Tahu apa yang normal. Dengan cara itu, jika sesuatu berubah kemerahan, bengkak, lelehan atau luka kecil anda akan mengesannya lebih awal sebelum ia menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Rutin kebersihan anda tidak perlu rumit, hanya perlu konsisten dan penuh hormat. Layan badan anda seperti sesuatu yang bernilai untuk dijaga kerana ia memang begitu. Sekarang, bayangkan ini. Anda melakukan semuanya dengan betul. Anda membersih, anda memeriksa, anda juga membuat susulan dengan doktor anda. Tetapi suatu hari anda merasakan sakit yang tajam atau perasan ada darah di tempat yang tidak sepatutnya. Apa yang anda akan lakukan seterusnya, itulah yang akan kita bincangkan selepas ini. Jika anda masih menonton dan pandangan ini memberi kesan kepada anda, sila komen nombor 1 di bawah. Ia memberitahu saya anda di sini dan terlibat. Baiklah, mari kita teruskan dengan poin nombor 4. 4. Jangan sekali-kali mengabaikan kesakitan, benjolan atau pendarahan. Ada sesuatu tentang menjadi seorang lelaki, terutamanya yang membesar dalam generasi terdahulu, yang mengajar anda untuk bersikap tabah, menahan kesakitan, jangan merungut, jangan buat kecoh melainkan ia tidak tertahan lagi. Saya faham, saya benar-benar faham. Tetapi apabila ia berkaitan dengan zakar anda, berdiam diri dan menangguh boleh merugikan anda lebih daripada sekadar maruah. Ia boleh meragut nyawa anda. Saya tidak akan lupa seorang pesakit, seorang lelaki pendiam dalam lingkungan lewat 60-an yang datang selepas isterinya akhirnya meyakinkannya untuk diperiksa. Dia perasan ada luka di kepala zakarnya berbulan-bulan sebelumnya, mungkin lebih lama, tetapi pada mulanya ia tidak begitu sakit, jadi dia mengabaikannya. Lama kelamaan ia membesar, dia masih menunggu, terlalu malu, terlalu takut. Apabila kami akhirnya mendiagnosisnya, ia adalah kanser zakar peringkat akhir. Kami melakukan segala yang kami mampu, tetapi dia memerlukan pembedahan yang mengubah hidupnya selama-lamanya. Dan hakikatnya, jika dia datang semasa pertama kali menyedarinya, kami mungkin dapat mengesannya cukup awal untuk merawatnya dengan mudah, malah mengekalkan segala yang penting baginya. Kesakitan, luka, pendarahan ini adalah cara badan anda mengibarkan bendera merah. Itu tidak bermakna ia sentiasa kanser atau sesuatu yang menakutkan. Kadang-kadang ia adalah jangkitan, penyakit kelamin atau batu karang. Tetapi jika anda melihat darah dalam air kencing anda, merasakan pedih atau tidak selesa atau perasan benjolan atau luka luar biasa yang tidak sembuh, jangan tangguh. Jangan beritahu diri anda ia akan hilang. Suara yang berkata, mungkin tiada apa-apa itu bukanlah seorang doktor, ia adalah ketakutan yang memakai topeng. Dan biar saya jelaskan, tiada doktor yang baik akan menghakimi anda kerana datang berjumpa. Kami telah melihat semuanya dan kami di sini untuk membantu, bukan untuk memalukan anda. Sama ada ia datang dari hubungan seks, kecederaan lama atau sesuatu yang anda tidak dapat jelaskan, lebih cepat kami tahu, lebih banyak pilihan yang kami ada untuk melindungi kesihatan dan kualiti hidup anda. Zakar anda bukan hanya tentang keintiman, ia tentang identiti, keyakinan dan kawalan. Ia berhak mendapat perhatian dan tindakan anda apabila sesuatu terasa tidak kena.
Kerana kadang-kadang perbezaan antara prosedur kecil dan pembedahan besar hanyalah seberapa cepat anda mengangkat telefon. Dan sekarang kita telah bercakap tentang mendengar isyarat amaran yang diberikan oleh badan anda. Mari kita tukar gear. Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa walaupun ketika keadaan terasa hebat pada masa itu, anda mungkin masih melakukan kerosakan tanpa menyedarinya. Itulah yang akan kita selami seterusnya. 5. Jangan sekali-kali melakukan seks yang kasar atau tidak terkawal. Biar saya jujur dengan anda, saya telah melihat banyak perkara dalam kerjaya saya, tetapi satu kecederaan yang sentiasa menyentuh perasaan, baik secara harfiah maupun emosi adalah kepatahan zakar. Ya, ia betul-betul seperti yang kedengaran dan ya, ia berlaku lebih kerap daripada yang anda fikirkan, malah dan terutamanya pada lelaki yang lebih tua yang cuba membuktikan mereka masih hebat. Salah seorang pesakit saya, seorang duda berusia 64 tahun yang baru mula berpacaran semula, datang ke bilik kecemasan lewat satu malam pucat dan menggigil. Dia mendengar bunyi pop yang kuat semasa hubungan intim, diikuti dengan kesakitan dan bengkak serta-merta. Pada mulanya dia fikir dia boleh tahan, tetapi dalam beberapa minit, zakarnya kelihatan lebam dan bengkok, apa yang kami panggil deformiti terung. Bunyi pop yang didengarnya itu adalah koyakan pada tunika albuginia, selaput keras di sekeliling tisu erektil. Kepatahan zakar bukan sekadar menakutkan, ia adalah kecemasan pembedahan. Inilah yang saya mahu anda tahu, seks selepas umur 60 tahun boleh menjadi sangat memuaskan, baik dari segi fizikal maupun emosi. Tetapi cuba beraksi seperti anda berumur 25 tahun tanpa menyesuaikan diri dengan keadaan badan anda, sekarang boleh memakan diri. Tusukan kasar, posisi berisiko, kurang komunikasi, semuanya boleh membawa kepada kecederaan. Dan apabila ereksi anda berada pada tahap ketegangan penuh, ia lebih terdedah daripada yang anda sangka. Anda tidak perlu takut, tetapi anda perlu berhati-hati. Penyelesaiannya bukanlah kurang kegairahan, tetapi lebih kesedaran. Gunakan pelincir yang baik, ambil masa anda, berkomunikasi dengan pasangan anda. Jika anda merasa hilang kawalan, perlahankan. Anda tidak berada dalam perlumbaan. Ini tentang hubungan, bukan prestasi. Dan ingat, kualiti keintiman anda bertambah baik apabila anda merasa selamat, tenang dan yakin, bukan apabila anda menolak melepasi head anda untuk membuktikan sesuatu. Dan sementara kita bercakap tentang kawalan, jangan pandang rendah betapa pentingnya untuk melindungi kesihatan seluruh sistem pembiakan anda, bukan hanya zakar anda. Kerana kadang-kadang perkara yang terasa hangat dan selesa seperti berendam air panas atau sauna mungkin sebenarnya lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada kebaikan. Mari kita bincangkan mengapa menjaga testis anda sejuk boleh menjadi salah satu langkah kesihatan paling bijak yang anda buat. 6. Jangan panaskan testis anda secara berlebihan. Ia mungkin kedengaran aneh pada mulanya, tetapi salah satu cara paling mudah untuk melindungi kesihatan seksual anda seiring usia adalah dengan menjaga keadaan supaya sejuk secara harfiah. Testis anda tidak direka untuk berada dalam haba sepanjang hari. Ada sebab mengapa ia tergantung di luar badan, ia memerlukan suhu yang sedikit lebih rendah untuk berfungsi dengan baik. Namun kebanyakan lelaki tidak memikirkan hal ini. Saya teringat seorang pesara guru berusia 68 tahun yang datang berjumpa saya kerana keletihan, libido rendah dan apa yang digambarkannya sebagai fikiran berkabus. Dia menganggap ia hanyalah penuaan, tetapi selepas beberapa ujian darah, kami mendapati tahap testosteronnya telah menurun dengan ketara. Semasa kami berbual tentang gaya hidupnya, satu tabiat menonjol, berjam-jam setiap hari berendam dalam tap air panas dan meletakkan komputer ribanya terus di atas riba. Dia tidak tahu bahawa pendedahan berterusan kepada haba ini boleh menjejaskan tahap hormon dan kesuburannya walaupun pada usia lanjutnya. Sekarang anda mungkin berfikir kesuburan pada usia saya, tetapi ia bukan hanya tentang mendapatkan anak. Testosteron anda mempengaruhi tenaga, mood, jisim otot, ketumpatan tulang dan keupayaan anda untuk mengekalkan ereksi. Apabila testis anda sentiasa terlalu panas, pengeluaran sperma menurun dan lama-kelamaan pengeluaran hormon semula jadi anda juga boleh menurun. Kehidupan moden tidak membantu. Tempat duduk kereta yang dipanaskan, seluar dalam yang ketat, duduk berjam-jam dan komputer riba dan telefon pintar yang diletakkan betul-betul berhampiran pangkal paha semuanya menambah masalah. Penyelesaiannya tidak bermakna hidup dalam mandian ais. Ia hanya bermakna berhati-hati,
Gunakan meja riba atau bantal di bawah komputer riba anda. Elakkan duduk di dalam tap air panas atau sauna untuk jangka masa yang lama. Pilih seluar dalam yang membenarkan pengudaraan. Buat perubahan kecil ini dan badan anda akan berterima kasih. Saya tahu mudah untuk mengabaikan tabiat kecil seperti ini, terutamanya apabila ia sebahagian daripada keselesaan harian anda. Tetapi perkara-perkara kecil ini akan terkumpul. Haba mungkin terasa baik pada otot yang sakit, tetapi apabila ia berkaitan dengan kesihatan pembiakan anda, terlalu banyak haba bekerja menentang anda secara senyap, secara berterusan dari masa ke semasa. Dan bercakap tentang tekanan, bukan semua datang dari luar. Kadang-kadang ancaman terbesar adalah tekanan yang kita letakkan pada diri kita sendiri dalam saat-saat peribadi. Mari kita bincangkan tabiat yang ramai lelaki tidak sedar membahayakan kesihatan seksual mereka. Anda mungkin melakukannya dan tidak tahu kerosakan yang disebabkannya. 7. Jangan gunakan cengkaman yang ketat atau agresif semasa melancap. Ini adalah topik yang jarang dibincangkan dan apabila ia dibincangkan, ia biasanya diselubungi dengan jenaka janggal atau kesunyian. Tetapi kita perlu jujur kerana cara anda mengendalikan badan anda apabila anda bersendirian boleh memberi kesan sebenar kepada cara ia berfungsi dengan pasangan. Dan itu termasuk cara anda melancap. Saya mempunyai seorang pesakit dalam lingkungan awal 70-an yang telah bercerai selama bertahun-tahun dan tinggal bersendirian. Semasa lawatan biasa, dia akhirnya membuka mulut. Dia berkata, "Doktor, saya tidak merasa apa-apa lagi semasa seks. Kadang-kadang saya tegang, tetapi rasanya tidak sama." Jadi kami mula bertanya soalan yang betul. Apa yang kami dapati adalah sesuatu yang telah saya lihat terlalu banyak kali, bertahun-tahun menggunakan cengkaman yang sangat ketat, cepat dan kuat apabila dia melancap. Cengkaman itu melatih otaknya dan sarafnya untuk bertindak balas hanya kepada rangsangan jenis itu sahaja, bukan kepada kehangatan, irama atau sensasi bersama orang lain. Kami memanggil ini cengkaman maut dan ia lebih biasa daripada yang anda fikirkan. Ia bukan tentang kekerapan anda melancap, ia tentang bagaimana jika anda mencengkam terlalu kuat, tergesa-gesa melalui pengalaman itu atau melakukannya dalam pengasingan sepenuhnya dari hubungan emosi atau fizikal, badan anda mula belajar bahawa ini adalah satu-satunya cara untuk merasa nikmat. Dan itu menjadi masalah apabila anda mendapati diri anda bersama pasangan tetapi helah lama tidak lagi berkesan. Melancap tidak sepatutnya menjadi perbuatan yang bersalah, tergesa-gesa atau memaksa. Ia boleh menjadi sebahagian daripada rutin yang sihat, terutamanya apabila anda meningkat usia, tetapi ia perlu lembut, penuh kesedaran dan yang paling penting, serupa dengan jenis rangsangan yang anda harapkan semasa keintiman. Gunakan pelincir, perlahankan, bernafas, benarkan diri anda mengalami saat itu, bukan hanya melarikan diri daripadanya. Dan tolong, jangan bawa rasa malu tentang ini. Kita membesar dalam budaya di mana lelaki diberitahu untuk menyembunyikan keperluan mereka dan tidak pernah bercakap tentangnya. Tetapi kesunyian mencipta kekeliruan dan kekeliruan boleh membawa kepada tabiat yang menyakitkan anda dalam jangka masa panjang. Berita baiknya ialah anda boleh melatih semula badan anda. Anda boleh mengubah cara anda bertindak balas tetapi ia bermula dengan melayan diri anda dengan penuh perhatian walaupun tiada siapa yang memerhati. Dan sementara kita bercakap tentang perkara-perkara yang secara senyap merosakkan kesihatan seksual, ada satu tabiat yang melakukan lebih banyak kerosakan daripada yang lain. Dan ia benar-benar sah di sisi undang-undang, diterima secara sosial dan sangat ketagihan. Mari kita bincangkan seterusnya. 8. Jangan merokok dan mula bergerak semula. Jika saya boleh memberi hanya satu nasihat kepada setiap lelaki berusia lebih 60 tahun yang berjalan melalui pintu klinik saya, ia adalah ini: berhenti merokok sekarang. Bukan bulan depan, bukan suatu hari nanti. Sekarang saya telah melihat lebih banyak nyawa, lebih banyak hubungan dan lebih banyak ereksi hilang kerana rokok berbanding tabiat lain. Salah seorang pesakit lama saya, bekas mekanik tentera laut Diraja Malaysia TLDM dalam lingkungan lewat 60-an pernah memberitahu saya berhenti minum arak, saya berhenti makan daging merah. Tapi rokok ni, ia melekat dengan saya macam kawan lama. Masalahnya ialah kawan lama itu sedang membunuh kehidupan seksnya. Dia datang dengan rasa kecewa, mengatakan ereksinya lemah dan tidak boleh dipercayai. Kami menjalankan ujian. Kolesterolnya tinggi, peredaran darahnya lemah
dan arterinya termasuk yang menuju ke zakar semakin sempit. Dan teka apa yang menjadi puncanya? Berdekad-dekad merokok. Anda lihat zakar anda seperti sistem tekanan. Ia memerlukan aliran darah yang kuat dan stabil untuk diisi dan kekal tegang. Merokok merosakkan saluran darah, mengeraskan arteri dan mengurangkan keupayaan darah untuk mengalir dengan bebas. Lama-kelamaan, kerosakan itu terkumpul dan pada masa anda merasakan perbezaannya di bawah sana, ia sudah pun berlaku di tempat lain, selalunya di jantung, otak atau paru-paru. Tetapi ia bukan hanya tentang menghentikan tabiat buruk, ia tentang menggantikannya dengan sesuatu yang baik. Menggerakkan badan anda walaupun hanya berjalan kaki setiap hari boleh melakukan keajaiban untuk peredaran darah, testosteron dan keyakinan anda. Anda tidak perlu menjadi ahli gym. Anda hanya perlu bergerak. Saya telah melihat lelaki dalam lingkungan 70-an yang tidak pernah mengangkat dumbbell seumur hidup mereka mendapatkan semula tenaga dan fungsi seksual mereka hanya dengan menambah 30 minit berjalan kaki dan latihan rintangan ringan ke dalam rutin mereka. Dan apabila anda bergerak, apabila anda berpeluh, apabila anda melayan badan anda dengan baik, ia bertindak balas. Ia sembuh dan ia berprestasi lebih baik di bilik tidur. Anda mungkin fikir sudah terlambat atau kerosakan telah berlaku, tetapi tidak. Badan anda mempunyai keupayaan luar biasa untuk pulih jika anda memberinya peluang. Langkah yang paling sukar adalah yang pertama, tetapi sebaik saja anda mengambilnya, segala-galanya mula berubah. Sekarang anda mungkin pernah mendengar frasa minda mengatasi jirim, bukan? Nah, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa apabila ia berkaitan dengan ereksi anda, cara berfikir anda boleh menjadi sekutu terhebat atau musuh terburuk anda? Mari kita bincangkan itu seterusnya. 9. Jangan sekali-kali memalukan diri sendiri kerana masalah prestasi. Jika ada satu perkara yang saya harap saya boleh angkat dari bahu setiap lelaki, ia adalah beban senyap rasa malu. Saya telah melihat beban itu di mata mereka, lelaki dalam lingkungan 60-an, 70-an, malah 80-an duduk di hadapan saya di bilik pemeriksaan, enggan bersuara. Bukan kerana mereka sakit secara fizikal, tetapi kerana mereka merasa seperti telah kehilangan sebahagian daripada diri mereka. Seperti keupayaan mereka untuk berprestasi telah merosot dan bersamanya rasa identiti mereka, kebanggaan mereka, mungkin juga nilai diri mereka. Seorang pesakit, seorang bekas anggota bomba berusia 72 tahun menggambarkannya begini. Doktor, saya pernah berlari masuk ke dalam bangunan terbakar tanpa gentar. Tapi sekarang saya tak boleh pandang mata isteri saya pun. Suaranya bergetar ketika mengatakannya. Dan saya memberitahunya apa yang akan saya beritahu anda. Anda tidak rosak. Anda bukan kurang jantan kerana badan anda telah berubah. Anda adalah manusia dan ini adalah sebahagian daripada pengalaman manusia satu yang layak mendapat belas kasihan, bukan hukuman. Hakikatnya, setiap lelaki mengalami perubahan dalam fungsi seksual seiring usianya. Kadang-kadang ia fizikal, aliran darah, hormon, kepekaan saraf. Tetapi lebih kerap daripada yang kita bincangkan, ia adalah psikologi. Satu pengalaman buruk membawa kepada ketakutan. Ketakutan itu membawa kepada terlalu banyak berfikir, kemudian prestasi merosot lagi dan kitaran itu semakin ketat. Sebelum anda sedar, bukan badan anda yang menahan anda, ia adalah cerita yang anda ceritakan kepada diri sendiri. Memecahkan kitaran itu bermula dengan kebaikan hati, dengan memaafkan diri sendiri kerana tidak lagi berumur 25 tahun, dengan menyedari bahawa keintiman adalah lebih daripada sekadar prestasi. Ia tentang kehadiran, hubungan, komunikasi. Apabila anda berhenti mengukur nilai diri anda dengan apa yang badan anda lakukan dalam satu saat, anda mula memberi ruang kepada diri anda untuk merasa semula, untuk menikmati semula, untuk berhubung semula. Bercakap dengan pasangan anda, biarkan mereka masuk, dan jika ia terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian, bercakaplah dengan kaunselor atau ahli terapi yang memahami kesihatan lelaki. Anda tidak perlu menderita dalam diam dan anda tidak perlu mencari jalan penyelesaian sendirian. Sekarang, saya mahu anda fikirkan ini. Apa yang berlaku kepada otot yang tidak pernah digunakan? Ia menjadi lemah, ia mengecut, ia lupa bagaimana untuk berfungsi. Nah, prinsip yang sama berlaku pada zakar anda. Jadi, apa maknanya untuk kesihatan masa depan anda? Mari kita akhiri dengan sesuatu yang setiap lelaki berusia lebih 60 tahun perlu dengar. 10. Jangan berhenti mengalami ereksi sama sekali. Ada pepatah yang mungkin pernah anda dengar. Guna atau ia akan hilang. Dan apabila ia berkaitan dengan zakar anda,
Ia bukan sekadar klis, ia adalah sains. Saya tidak dapat beritahu anda berapa ramai lelaki berusia lebih 60 tahun yang telah duduk di pejabat saya dan berkata sesuatu seperti, "Doktor, saya sudah lama tidak mengalami ereksi. Saya tidak begitu berminat lagi." Tetapi apa yang mereka tidak sedari ialah ereksi semula jadi itu. Walaupun yang berlaku semasa tidur bukan hanya tentang seks. Ia adalah cara badan anda memastikan semuanya berfungsi. Apabila anda berhenti mengalami ereksi secara kerap, tisu dalam zakar mula berubah. Ia boleh mula kehilangan keanjalannya, aliran darah berkurangan, tisu parut boleh terbentuk dan dari masa ke semasa itu boleh membawa kepada pengecutan sebenar. Bukan mitos, bukan keterlaluan kehilangan saiz panjang dan fungsi yang nyata dan boleh diukur. Lebih-lebih lagi, otak anda mula merendahkan tindak balas seksual anda hanya kerana ia tidak lagi digunakan. Seperti mana-mana sistem dalam badan anda, jika anda berhenti memberinya sebab untuk kekal aktif, ia mula menjadi perlahan. Saya pernah bekerja dengan seorang lelaki dalam lingkungan lewat 60-an yang telah hampir 2 tahun tanpa sebarang aktiviti seksual walaupun bersendirian. Dia menganggap ia tidak lagi penting. Tetapi kemudian apabila dia bertemu seseorang yang baru dan ingin berhubung semula secara fizikal, tiada apa yang berfungsi seperti dahulu. Kekecewaan yang dirasainya bukan sahaja fizikal. Ia menjejaskan keyakinan dirinya, harga dirinya, rasa hubungannya dengan orang yang disayanginya. Hakikatnya, mengekalkan ereksi sama ada dengan pasangan atau melalui melancap, memainkan peranan dalam memastikan tisu zakar sentiasa beroksigen dan sihat. Ia seperti memberinya penyelenggaraan berkala dan di luar itu, kekal berhubung dengan tenaga seksual anda sendiri boleh membantu mengekalkan rasa vitaliti, keintiman dan kedekatan emosi, terutamanya dalam hubungan jangka panjang. Ini bukan tentang tekanan untuk berprestasi, ia tentang kebenaran untuk terus terlibat dengan sebahagian daripada diri anda yang tidak pernah berhenti menjadi penting, tidak kira usia anda. Jadi jika anda merasa diri anda menjauh dari bahagian hidup anda itu, tanyalah diri sendiri. Adakah kerana anda benar-benar tidak mahukannya atau kerana anda telah memberitahu diri anda ia tidak lagi dibenarkan? Dan sekarang kita telah melalui kesemua 10 perkara yang tidak patut anda lakukan. Mari kita luangkan sedikit masa untuk bercakap tentang apa yang boleh anda lakukan bermula hari ini untuk melindungi kesihatan anda, menuntut semula keyakinan anda dan terus hidup sepenuhnya. Kata-kata akhir ini adalah sesuatu yang anda tidak mahu ketinggalan. Kata-kata akhir, jika anda telah sampai sejauh ini, saya ingin meluangkan sedikit masa untuk bercakap dengan anda, bukan sahaja sebagai doktor, tetapi sebagai seorang lelaki yang telah melalui musim-musim kehidupan yang sama dengan beribu-ribu pesakit, ramai daripada mereka sama seperti anda. Lelaki yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, membesarkan keluarga, menghadapi cabaran dan secara senyap memikul soalan, ketakutan dan keraguan mereka sendiri tentang badan mereka yang berubah. Saya faham anda. Dan yang lebih penting, saya mahu anda tahu ini, anda tidak bersendirian dan tidak pernah terlambat untuk menjaga kesihatan, keyakinan atau kualiti hidup anda. Kita telah meliputi banyak perkara. Kita bercakap tentang bagaimana ereksi bukan hanya tentang seks, ia adalah barometer kesihatan keseluruhan anda. Kita melihat bahaya rawatan rumah dan penyelesaian DIY dan mengapa kebersihan yang betul dikendalikan dengan lembut dan konsisten boleh mencegah masalah serius. Kita menghuraikan kepentingan mendengar badan anda, terutamanya apabila sesuatu tidak kelihatan atau terasa betul dan mengapa seks yang selamat dan terkawal lebih penting daripada ego. Kita membincangkan bagaimana terlalu banyak haba membahayakan tahap hormon anda, bagaimana tabiat peribadi seperti cengkaman yang terlalu ketat boleh memberi kesan kepada keintiman anda dan mengapa merokok adalah salah satu perkara paling merosakkan yang boleh anda lakukan, bukan sahaja kepada jantung anda tetapi kepada kejantanan anda. Kita bercakap tentang rasa malu, tentang keraguan diri yang senyap dan menghakis yang dipikul oleh begitu ramai lelaki apabila keadaan tidak lagi berfungsi seperti dahulu. Dan kita akhiri dengan sesuatu yang saya harap melekat di fikiran anda. Kepentingan untuk terus terlibat, untuk tidak menutup bahagian diri anda itu hanya kerana anda telah mencapai usia tertentu. Kerana kesihatan seksual bukan tentang usia muda.
ia tentang hubungan, ia tentang tenaga, ia tentang kehadiran dalam hidup anda, dalam badan anda dan dalam hubungan anda. Mungkin sebahagian daripada apa yang anda dengar hari ini mengejutkan anda. Mungkin ia membuat anda merenung atau bahkan merasa sedikit tidak selesa. Tidak mengapa pertumbuhan sering bermula di tempat yang kita tidak mahu lihat. Tetapi saya berjanji kepada anda ini mengambil walaupun satu langkah kecil ke arah yang betul menghubungi doktor anda, mengubah tabiat, mengadakan perbualan boleh membuka pintu kepada kesihatan yang lebih baik, lebih keyakinan dan hubungan yang lebih mendalam. Anda berhak untuk hidup sepenuhnya, untuk merasa baik dalam badan anda, untuk mendapat maklumat, berdaya dan bangga dengan diri anda pada sebarang usia. Dan jika anda telah menunggu kebenaran untuk bermula, anggaplah ini ia. Sekaranglah masanya. Jika mesej ini menyentuh hati anda hari ini, jika walaupun satu bahagian daripadanya membuat anda berhenti dan berfikir, saya menggalakkan anda untuk meluangkan sedikit masa dan memberi video ini suka atau thumbs up. Ia memberitahu saya bahawa perbualan jujur dan hormat seperti ini tentang kesihatan lelaki adalah sesuatu yang anda hargai. Dan jika anda mengenali rakan, abang atau pasangan yang mungkin mendapat manfaat daripada mendengarnya, jangan teragak-agak untuk berkongsi dengan mereka. Anda mungkin terkejut betapa ramai lelaki yang secara senyap memikirkan perkara yang sama dan satu tindakan kecil boleh membuat perbezaan besar dalam kehidupan seseorang. Saya juga ingin mendengar daripada anda di ruangan komen, sama ada anda mempunyai soalan, cerita peribadi atau hanya ingin mengatakan anda di sini dan mendengar suara anda penting. Ruang ini adalah untuk perbualan sebenar dan input anda membantu membentuk apa yang saya cipta seterusnya. Dan jika anda belum melakukannya, pastikan anda menekan butang langgan dan hidupkan notifikasi. Saya akan menyiarkan lebih banyak kandungan seperti ini, dibuat khas untuk lelaki seperti anda yang bersedia untuk kekal kuat, kekal berinformasi dan hidup dengan baik di setiap peringkat kehidupan.